Indonesia dapat grade A. Malaysia masih bergelut dengan masalah sendiri. Persoalannya sekarang, kenapa dua negara serumpun ini bergerak ke arah yang berbeza? Satu negara kalah tapi dipuji. Satu lagi kalah dan terus dipersoalkan. Indonesia, walaupun tewas kepada Bulgaria, tetap nampak identiti, semangat dan arah yang jelas. Malaysia masih terperangkap dengan isu dalaman, dokumen pemain, pengurusan dan keputusan yang memalukan di Piala Asia AFC. Ini bukan soal kalah menang lagi. Ini soal siapa yang sedang membina masa depan dan siapa yang masih mencari arah. Indonesia sekarang dipimpin oleh John Herdman, seorang jurulatih yang jelas dengan visi. Dia tak janji keajaiban, tapi dia bina identiti. Malaysia pula bersama Peter Klomoski. Jurulatih yang sebenarnya bukan masalah utama, tapi bezanya Indonesia lindungi sistem mereka. Malaysia biarkan sistem makan pasukan sendiri. Indonesia ada pemain yang sanggup pulang walaupun berada di fasa kritikal liga di Eropah. Nama seperti Elkan Baggett turun dengan penuh komitmen dan kemunculan Beckham Putra bukan sekadar bakat. Itu simbol generasi baru. Malaysia ada pemain berkualiti, ada bakat, tapi sistem tak bantu mereka berkembang. Apa yang membezakan Indonesia sekarang? Mentaliti. Dalam satu temu bual, Herdman cakap, timnas akan jadi cerminan rakyat Indonesia yang bekerja keras. Dan di atas padang, itu yang kita nampak. Lawan Bulgaria, mereka kalah, tapi mereka tak menyerah. Malaysia, kadang-kadang kita kalah sebelum sepak mula. Hakikatnya sekarang, Indonesia sedang membina momentum. Malaysia sedang cuba selesaikan masalah lama. Satu bergerak ke depan, satu lagi masih berpusing di tempat yang sama. Dan kalau ini berterusan, jangan terkejut kalau suatu hari nanti Indonesia tinggalkan Malaysia jauh di belakang. Ini bukan untuk jatuhkan mana-mana pasukan. Ini realiti. Kalau Malaysia tak berubah, kita akan terus jadi penonton kepada kebangkitan jiran sendiri. Komen sekarang dan jangan lupa subscribe Northern Football Insight untuk analisis bola sepak paling jujur tanpa tapisan.